beribu-ribu kedai rumah urut di merata-rata tempat, termasuk di Shah Alam, termasuk di Sungai Besar, ya, di Gombak, di Ampang dan di mana-mana. Setakat hari ini, ya, belum habis lagi selama 40 hari, ya, 40 hari kami buat survey, kami telah mendapati 4,000 buah kedai dan kebanyakan pekerja-pekerja di musim di rumah urut ini terdiri daripada pekerja luar, ya, negara-negara luar. Dan yang paling membimbangkan, apabila banyak persaingan di antara kedai-kedai ini, maka berlakulah promosi-promosi yang di luar daripada normal yang sihat. Sebab itulah hari ini saya bawa tong es krim, ya, kerana ada kebanyakan pelanggan-pelanggan ini datang berulang-ulang kerana mereka dapat es krim percuma. Kalau kita lihat ni, ya, Selangor tu dapat es krim percuma di AP. Kerana inilah servis yang diberikan oleh tukang-tukang urut yang diimport kebanyakannya daripada negara China, daripada Vietnam, Thailand dan Indonesia. Jadi adakah sumber ini untuk membangunkan, ya, kerajaan negeri Selangor daripada hasil lesen dan sebagainya. Jadi perkara ini tidak terkawal. Jadi siapakah yang ingin mengawal perkara ini? Majlis Daerah PBT yang mengeluarkan lesen, adakah pihak immigration yang kena bekejar setiap hari? Ini persoalannya. Jadi siapa yang mengeluarkan lesen, merekalah yang patut bertanggungjawab mengawal, termasuklah juga mesin judi. Bila PBT yang mengeluarkan lesen, mereka salahkan polis, padahal polis bukan mengeluarkan lesen. Jadi ini yang berlaku di Selangor sekarang ini, perkara-perkara yang membimbangkan, ya, 4,000 yang kita dah dapat.